Hai, Assalamualaikum guys. Welcome back to my YouTube Fuzio. Pada video kali ni guys, aku nak main game yang bernama Hantu Tung 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 Sahur 3D. Di dalam game ni kau perlu mencari anak patung Tung 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 Sahur tu dalam 12 tak silap aku, sambil kau akan dikejar-kejar dengan anomali Tung 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 Sahur. Jadi, tanpa buang masa, let's go kita play game sekarang. Okay guys, jadi sekarang ni kita tak nak membuang-buang masa lagi. Kita akan terus play game. Okay, kita akan main. Okay, di game Hantu Tung 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 Sahur ni dia ada dua mod guys. Mod yang pertama, temukan semua boneka anomali. Anomali. Mungkin dia play salah kot. Temukan boneka, dan mod yang kedua, temukan boneka dan bakar semuanya. Di video aku pada kali ni, aku akan main yang mod pertama guys. Mod yang satu ni iaitu temukan semua boneka anomali. Di next video nanti aku akan main di mod yang kedua pula, temukan boneka dan bakar semuanya. Okay, kita tekan. Oh, kat sini ada banyak guys, banyak anomali dia. Tapi yang ni mungkin kau tonton video untuk main. Tak apalah, kita tak tonton. Kita nak main Tung 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 Sahur sahaja. Okay, kumpulkan semua boneka anomali. Ui, gelapnya. Kita cuba cari dulu boneka. Di manakah bonekanya? Aku tak lari pula. Alamak, ada Tung 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 Sahur. Tung 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 Sahur. Lari. Apa ni? Game baru mula. Tung 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 tung. Lari. Oh, nasib baik hilang guys. Oh, dia boleh hilang macam tu je. Dia boleh hilang sekelip mata je. Hati-hati, kita jangan tersentuh tombol ni, tekan lari ni. Tadi aku tersentuh, jadi stamina dia habis. Stamina waka. Kita main game-game horror pun kita kenalah happy. Astaghfirullahalazim. Oh tidak, jangan kejar aku. Jangan makan aku woi. Nasib baik dia hilang. Nasib baik dia menghilang guys. Kita kena lebih berhati-hati. Kita jangan tekan tombol tu. Kita tak boleh sesekali menekan tombol itu guys. Tung 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 Sahur. Ni boleh masuk ke? Tak boleh. Kebun pisang tu kita tak boleh masuk. Oh, kita dah dapat satu. Kita perlukan lagi berapa tu? 3, 6, lagi 9 kita perlukan. Kira mana guys? Aku dengar tadi macam dia nak muncul. Kita dapat satu boneka. Mantap. 2. Macam ni lah. Senang sikit kerja aku. Okay. Tak ada. Alamak, lari. Tung dah hilang ke? Oh, ada lagi. Lari. Jangan kejar aku lah, anomali Tung Tung Sahur. Tak ada guys. Alamak, dia dah makin dekat. Okay, dia dah hilang. Lega rasa. Nasib baik dia dah hilang guys. Nasib baik dia hilang. Dia dapat 3. Kita perlukan lagi nak 7. Mantap, kita dapat 1 lagi. Mantap guys. Kita dah mendapatkan 1 lagi anak patung. Oh, ada tung tung. Lari. Woi, tung. Aku tertanya-tanya, kita kena tangkap dengan dia macam mana? Tak apa, kita bagi. Begitu menyeramkan. Janganlah. Apa ni? Ada tukul guys, Oh, tu kena hati-hati. Kita sangat-sangat mudah untuk tekan lempar.
Tu tekan balik. Jari aku kena jauh sikit ni daripada screen. Cuba balik kat dia. Nak cuba ke? Nak cuba ke guys? Nak cuba ke? Okay, kita cuba kena tak jadi apa pun. Tak jadi apa, tak berguna betul lah. Ada kayu tu tak berguna. Tak ada function. Tak ada function guys. Kayu tu tak ada function lah. Lepas ni aku tak nak lah baling kayu tu lagi kat dia. Aku dah nak mati dah ni. Tinggal satu je lagi. Nyawa aku. Kesempatan aku untuk memenangkan game ni lah. Mengumpulkan semua boneka. Jangan tengok belakang. 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 Oh, dia dah hilang, dia dah hilang. Alhamdulillah. Lega rasa. Tak apa. Kita perlukan lagi 4 anak patung lagi guys. Sikit lagi, sikit lagi. Tak apa. Kita jangan putus asa. Walaupun nyawa aku tinggal satu je ni. Tapi tak apa. Weh. Ada tung sahul. Tung sahul. Tung sahul. Tak nak lah, aku tak nak cuba balik kat dia lagi. Nanti kau akan tangkap lagi aku. Alamak, dia dah dekat. Okey, kita dapat yang ke berapa tu? Yang ke 7 guys. Kita dah dapat 7. Kita perlukan lagi berapa? Kita perlukan lagi 3. Betul 3. Mantap. 3 je lagi guys. Mana? Ayo, cepat. Weh, tung sahur. Jangan mendekat. Oh man. Tung sahur. Jangan makan saya lah, tung sahur. Dia dah sangat-sangat dekat dengan aku guys. Kita dapat yang ke-8. Asyik baik dia dah hilang guys. Dia tiba-tiba je hilang gitu je. Gila lah tung sahur ni. Memang sangat-sangat menyeramkan. Tung sahur. Kita dapat yang ke berapa tu? Itu tukul kayu pemukul. Okay. Kita ambil. Kita cubalah baling kat dia sekali lagi. Kita cuba balik kat dia sekali lagi guys. Pastikan dia betul-betul dekat. Menyesal aku guys. Menyesal aku baling kat dia. Kenapalah aku cuba-cuba. Kenapa tak lari je? Kamu kalah anomali tung sahur. Tung memakanmu. Okey, main lagi. Main menu. Okey, kita main lagi. Tak apa, kita jangan putus asa. Kita cuba sekali lagi. Kumpulkan semua boneka anomali. Okey. Mantap. Macam ni lah. Baru-baru lagi dah jumpa satu. Mantap. Okey, kita perlukan lagi berapa? Banyak lagi guys kita perlukan. Kita baru dapat satu je ni. Kita baru dapat satu. Lari. Tung. Tadi aku nampak ada 2 boneka tung sahur. Jadi aku akan patah balik. Aku akan patah balik untuk ambil ni. Mantap. Tu tak nak ambil. Aku tak nak ambil. Nanti aku kalah lagi. Kita jangan ambil risiko. Guys. Risiko. Okay, kita dapat 2. Di manakah lagi? Anak patung anomali tung sahur. Dia marah lah tu. Anak patung dia nak buat main. Kita ambil kan. Kita curi. Nak buat niaga. Nak buat jual. Ada anomali guys. Ada anomali tung sahur. Kita harus pergi menjauh dari dia. Semoga saja kita dah cukup jauh.
daripada si anomali tu. Okey, nampaknya aku nampak lagi satu anak patung anomali tung sahur. Kita dapat yang ketiga. Kita buka lagi 7. Buka lagi 7 guys. Sikit je lagi tu, sikit je lagi. Mana anomali tung sahur? Aku dah kalah sekali, aku takkan kalah lagi lepas ni. Aku akan buat yang terbaik guys. Tung sahur. Tung sahur kejar kita guys. Tung sahur mendekat. Tung sahur mendekat. Jangan dekat, jangan dekat, jangan dekat. Tidak dekat sangat tu. Tidak dekat sangat tu. Jangan dekatlah. Alhamdulillah. Nasib baik aku tak dimakan guys. Aku tak dimakan. Alhamdulillah. Nasib baik guys. Sikit je lagi tu. Kita pusing ke mana guys? Map dia ni besar sangat lah. Susah jadi aku nak cari item. Nak cari barang. Pergi ke depan ni lah. Kita cuba ke depan ni boleh Ni jalan mati ke apa ni? Lari. Tung sahur. Guys. Aduh. Aku kena tangkap dengan anomali guys. Sangat-sangat bahaya lah kan kita masuk lorong-lorong macam tu. Sangat-sangat bahaya. Jadi kita akan cuba menghindari guys. Lalu lorong-lorong seperti itu. Kita nampak satu lagi boneka anomali tung sahur guys. Tung sahur. Tung sahur. Tung sahur. Kita dapat satu lagi. Tak dapat guys. Kita dapat ambil. Kita dapat ambil. Aku tak nak ambil pun sebab ada tung sahur belakang aku. Okey. Aman. Suara dia dah hilang tu. Tandanya dia dah tak ada. Okey. Kita dapat yang keempat. Kali ni agak susah sikit kita nak jumpa boneka anomali tung sahur. Kita cubalah masuk ke kawasan-kawasan ni. Kita tak tahulah selamat ke tidak. Okey, kita dapat yang kelima. Mantap. Lari. Lari. Ada tung sahur belakang aku guys. Ada tung sahur. Ada tung sahur. Aku nampak tadi ada yang keenam. Tapi aku tak boleh nak ambil guys. Dia dah sangat dekat dengan aku. Okey, dia dah hilang. Syukur. Alhamdulillah. Kita akan patah balik untuk ambil anak patung kita yang ke-6. Yang ke-6 guys. Ni adalah yang ke-6. Mantap. Macam tu lah. Mudah sikit. Aku dapat yang ke-7. Mantap. Di manakah hantu tung sahur itu? Anomali tung sahur. Jangan makan saya lah, tung sahur. Tung sahur dah semakin dekat guys. Tung sahur dah semakin dekat. Aku puasa saja. Kalau ini pengakhiran aku, tak apa. Kita dah selamat. Nasib baik itu bukan pengakhiran untuk gameplay aku pada kali ni. Mana lagi 3 anak patung anomali tung sahur. Tu bukan, tu kayu. Guys, dia dekat sangat dengan aku tu. Okey, dia dah selamat. Di manakah dia guys? Aku tak nampak dia tapi aku dengar suara dia sangat-sangat dekat. Oh, dah dekat belakang. Okey, dia dah hilang. Kau menghilang. Di manakah lagi? 3 lagi. Oh, tak adalah kat depan tu. Depan tu jalan lain. Lalu sini je. Weh. Kenapa cepat sangat dia muncul guys? Suara dia sangat-sangat dekat. Okey. Alhamdulillah, selamat aku guys.
Geng. Nasib baiklah aku selamat. Mana lagi 3 ni? Susah sangat kita nak jumpa. Susah sangat kita nak jumpa lagi 3 ni. Tung. Okey. Aku dengar suara dia dekat. Kita masuk sini. Kita belok sini. Okey, dia dah hilang. Kau menghilang. Dia dah hilang, guys. Mana 3 lagi ni? Aku tak jumpa, guys. Kat belakang ni ada tak? Kita cuba masuk dulu lah. Kita tengok. Oi, tak ada. Kita kena keluar cepat. Oh, rumah ni tak boleh masuk Tung. Dia dekat belakang. Dia dekat belakang. Kayu je buat apa? Kita bukan nak kayu. Okay, dia dah hilang, guys. Tak. Kita tak masuk situ, guys. Kita cuba tengok kat lorong ni ada ke tidak. Ada ke tidak? Macam tak ada lah, guys. Macam tak ada. Lari! Run, guys, run. Kita cuba masuk lorong-lorong ni lah. Sebab jalan-jalan besar tadi macam semua aku dah masuk tau. Tapi aku masih tidak. Kita dapat lagi, guys, satu boneka anak patung anomali tung sahur. Kita perlukan lagi 2 saja. Kita akan dapat kita masuk rumah lah kan, kalau kita dah dapat curi semua anak patung tung sahur ni. Lari. Dekat mana aku tak tahu, tapi suara dia sangat-sangat dekat, guys. Lari. Dia dah dekat. Oh man. Jangan makan aku. Sebaiklah ai. Syukur, guys. Kita selamat, guys. Mana yang kita boleh masuk? Ada ke? Tak ada lah, kosong. Tak ada. Kat rumah ni tak ada apa-apa. Ya, kat rumah tak ada apa-apa. Aku dengar tadi ada suara dia. Tu suara dia datang balik. Lari dulu. Tung sahur. Tung sahur. Tak apa. Aku tak jumpa lah lagi 2 ni, mana lah ai. Susah benar nak jumpanya. Apakah anomali ni dah sorokkan dulu anak patung dia tu? Tak bagi kita curi, guys. Kita bagi terambil. Tak apa, kita akan pusing dulu. Oh, depan tu apa? Alamak, tu kayu. Lari. Dia takkan dapat tangkap aku lagi. Kali ni aku dengar je suara dia, aku akan lari jauh-jauh. Alamak, dia dah dekat lah pula. Dia semakin dekat. Tak dah, tak ada. Kita ambil lah ni. Buat berjaga-jaga. Tapi lagi 2 ni kenapa susah sangat aku nak jumpa? Tu apa tu? Boneka, guys. Akhirnya kita jumpa. Yang keberapa ni, entahlah keberapa, tapi kita perlukan lagi 1 saja boneka untuk kita menamatkan game ni. Tung, ayo sini mari. Nice. Kita kena balik kat kepala dia. Kelemahan dia kepala dia, guys. Kayu betul mengkayu meletak, guys. Di mana logikanya aku pun tak tahu lah, guys. Di manakah logikanya, guys? Apa hal suara dia ni asyik kejap ada je ni. Baru kejap ni dia dah muncul lagi. Tak apa. Kita lari je. Kita cuba lalu jalan besar lah. Kita jangan masuk lorong-lorong tu. Kita cuba pusing keliling kampung ni dulu. Semata-mata nak mencari anak patung anomali
tung sahur. Mana guys? Satu je lagi ni. Kita akan dapat lihat hand ending dari game tung sahur. Hantu tung sahur. Tapi kita tak menjumpanya guys. Kita tak jumpa. Dah cukup jauh dah ni aku jalan. Itu ada kayu. Kita ambil lah. Jangan. Suara dia dekat. Mana ni? Aku dah kepenatan ni lah guys. Aku dah penat. Tolonglah. Muncullah cepat. Aku dah penat dah ni. Sakit kaki dah nak climb dah ni. Dia dekat depan rupanya. Pasrah je lah aku. Dia dekat sangat. Tak. Kita selamat guys. Untuk berjaga-jaga kita ambil ni. Apa ni? Kayu. Kita cuma melempar ke kepala dia. Semakin dekat. Bila bunyi dia nak hilang. Hilanglah kamu. Lari. Dia tak hilang pula. Kena tengoklah kat rumah-rumah tadi tu. Ada anak patung anomali tak? Dekat rumah ni macam aku belum check. Dah check lah. Yang terakhir. Akhirnya aku jumpa juga. Kamu memenangkan. Kamu berhasil mengalahkan anomali. Waktu mencatatkan 20 minit 20 saat. Waktu tercepat apa tu? Kosong? Tak tahulah. Jadi sampai di sini saja guys video aku pada video kali ini. Sebelum tu macam biasa kau jangan lupa tekan button subscribe dekat bawah, tekan tombol like, dan kalau boleh kau komen dan share video ni sebanyak mungkin. Kenapa kau akan subscribe channel aku? Sebab di next video nanti aku akan main di mod yang kedua anomali tung sahur ni guys. Hantu anomali tung sahur. Di mod yang kedua tu kita perlu mencari semua apa tu namanya? Patung anomali tung sahur ni, dan kita perlu membakarnya. Mungkin akan jauh lebih susah daripada mod yang pertama ni. Sebab dia kena bakar sekali kan. Jadi Assalamualaikum dan kita berjumpa di next video.